Hai, tip 1 minit hari ni. Okay, hari ni saya nak kongsi punca aircon tak sejuk. Okay, apa maksud punca aircon tak sejuk kat sini? Kalau anda cek sistem aircon tak ada bocor. Satu. Nombor dua, kompresor okey. Nombor tiga, bacaan semua cantik. Maksudnya bacaan low pressure cantik, bawah 40. Bacaan high pressure cantik, bawah 200. Tapi aircon masih tak sejuk. Okey, kalau jadi kes macam ni, anda boleh buat satu testing dulu. Okey. Testing dia macam mana? Pertama, recovery balik gas lama, buang balik gas lama, masukkan sedikit minyak lebih kurang 10 ml minyak kompresor. Lepas tu, tendang balik gas yang baru secukupnya. Mengikut karakter lah. Okey, lepas anda buat macam tu, anda perhatikan ni, pipe ni. Okey, kalau lepas anda buat macam tu, pipe low pressure ni tak sejuk juga, maksudnya tak sejuk juga, biasanya ini problem dia. Wah. Ni. Kenapa saya kata dia problem? Dia nampak kat dalam tak? Kat dalam ni dia ada tu nampak spring tak? Okey, macam ni spring dia dah tak cantik. Spring dia dah berterabur, dah macam gigi orang tua dah. Dia dah jatuh. Kalau nampak betul-betul spring dia dah jatuh. Okey, so kalau kes macam ni memang anda kena tukar valve ni, kemudian anda tukar teruslah dryer. Tukar terus dryer dan flushing balik. InsyaAllah bila anda buat macam ni, aircon anda boleh sejuk balik. So kalau kereta anda ada masalah aircon tak settle, boleh bawa datang jumpa kami di Fizi Motorsport Sunway Post. Dapat hari ni settle.